Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ini kita nak pergi kenduri kawan Ami. Jadi stay tune, kita tengok apa yang berlaku. Okay, bye bye. Assalamualaikum guys. Kita dah sampai ke rumah pengantin. Bukan pengantin, Dewan kakak di Tasik. Kawan Ami punya wedding. So stay tune, tengok apa yang berlaku. Meriah ke tak? Sedap ke tak nasi dia? Mari kita akan saksikan acara makan nasi temuan oleh Ibu Bakal Berlanggan ini. Jadi ada berkesempatan dengan isteri pengantin. Ada berkasihnya. Kemudian manja ni apa? Bentang jadi nak sok terus. Lagi lain. 1, 2, 3. Okey. Ready, ready. Okay, lepas kita orang makan, kita orang pergi ronda-ronda lah kawasan kakak di Tasik ni. Sangat cantik tempat dia guys. Dia berhadapan dengan Tasik. And so, makanan dia pun sedap guys. Sangat sedap. Terutamanya daging kari dia. Wow, marvelous. Sebelah kanan Nabi ni padang. So, cantik jugalah. Ada kolam. So, ada macam rumah terapung. Kita boleh ambil gambar kat sini ke, ataupun korang boleh memancing ataupun scuba. Scuba kau. Gitulah kan. So anak-anak Abi tu je dah tengok ada ikan kat bawah tu. Piranha pun ada dia kata. Jadi ramai juga kat sini untuk mengambil kesempatan ambil gambar lah. Sebab kata kawan Abi, tempat ni bekas BJ Timah. Pada mulanya Abi ingatkan kawasan Lombong punya bekas BJ Timah lah kat sini zaman dulu kala kan. Jadi tengok video guys, sangat menarik, cantik, terbabur, debum. Yes. Macam mana korang? Tadi lauk? Apa korang rasa lauk dia? Cantik. Ada pakai mic? Kan? Mana? Tertutup je dek. Tertutup. Kalau kau kau. Okay guys, stay tune. As you can see guys, tengok dengan pokoknya, dia punya landscape sangat menarik guys. Tengok tu, boleh main bola lagi situ. So tengok bunga teratai kah? Tapi agak-agak macam spesies teratai lah juga kan. Jadi inilah sebahagian daripada dessert yang disediakan. Tengok nasi dia, nasi minyak ada, nasi putih ada, daging. Bagi Abi okey lah. Assalamualaikum guys. Selesai sudah acara perkahwinan. Perkahwinan Amir dengan Ain. So kita ucapkan terima kasih lah kerana menjemput kami datang. So Abi rasa setakat ni sajalah video Abi. Kita jumpa next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan share. Subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng supaya next video Abi korang tak terlepas. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.